Qala Abdullah bin Umar, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ya'qidu as-subh fi yadihi. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikat tasbih di tangannya. Dalam satu riwayat Tirmizi, wa ya'qidu as-subha fi yadihi fi yadihi al-yumna, pada tangan kanan. Dia dibelit macam ni. Tasbih ni dah ada zaman Rasulullah, cuma tak secantik kita ni. Iaitu awalnya dengan menghitung batu, sekompok pindah sini, pindah sini, pindah sini. Kemudiannya sahabat-sahabat ada yang buat ikat dan diberikan pada Rasulullah. Batu-batu tu diikat, dilubangkan, diikat. Dan ada yang dilubangkan kurma, biji kurma. Maka Nabi SAW bila dia tidak berzikir, dia letak tangan dekat. Cuma kadang-kadang guru saya, dia kata kalau terlalu panjang begini takut jadi macam mana? Selitkan dekat hujung jari. Sebab jari ni jari yang paling mulia, jari telunjuk, asyhadu an la ilaha illallah. Bukan dekat tengah ni jari hantu. Kita kadang dapat bila tengok guru kita macam tu, kita pun style. Buat perempuan lah terutamanya. Cantik tu, bukan main lagi. Allah. Orang yang letak kat tangan ni, orang yang bersuluk. Bila dia tak mengajar, bila dia mengajar atau bercakap macam muzakarah, macam Ibnu Hajar. Ibnu Hajar al-Asqalani disebut oleh Imam Syarqawi, apa dia Ibnu Hajar ketika muzakaratul ilmu, kami nampak di bawah jubahnya tasbih. Bila dah habis mengajar, dia akan ambil dia. Kerana dia letak tangan kanan ini tangan yang mulia. Di kalangan sahabat-sahabat Nabi SAW, kalau ada bahan letak dekat sini, antum mana yang letak dekat sini, betul tak? Ada kadang-kadang syekh-syekh kata, aku ni pelik-pelik ni. Jangan pelik, kau yang pelik. Dia orang buat begitu. Ada sahabat Nabi disebutkan namanya Tamim Ad-Dari. Di dalam Muqaddimah Al-Imam Ibn Al-Hajj disebutkan Tamim Ad-Dari, salah seorang sahabat yang duduk di Palestin, yang bila dia berzikir-zikir, kemudiannya bila dia menyampaikan hadis-hadis Rasulullah, dia nak letak mana dia tak tahu, dia pun letak. Dia kata bila orang tanya kenapa letak di leher, kerana aku nak letakkan tasbih ini yang aku zikir nama Allah di dalamnya, aku tidak tahu yang mana tempat mulia. Kalau bawa rendah sangat, maka aku lihat tengkukku inilah. Sebagaimana hadis Nabi SAW bila menyebut orang yang azan, maka dia dipanjangkan tengkuknya Yaumul Qiyamah, sehingga dia nampak di mana Nabi, dia nampak mana soleh, dia nampak mana orang-orang awliya, dan dia pergi kepada mereka. Maka aku letakkan pada tempat yang mulia. Sebagai ulama kata yang paling mulia kepala, tapi sebenarnya banyak juga ulama mengatakan dari sahabat Nabi Tamim Ad-Dari, tengkuk. Kerana kepala ni takkan boleh gerak kecuali dengan tengkuk. Maka dia letakkan dekat leher. Tapi untuk suluk lah. Lepas tu habis dia keluarkan berzikir. Ini kita lebih lama letak kat leher daripada